Sejahtera dan Salam Malaysia Madani. Saya Evelyn Ng, Pegawai Eksekutif Primacy Care. Kita sedar bahawa kita hidup di era revolusi digital di mana kecerdasan buatan bukan lagi sekadar konsep futuristik tetapi realiti yang semakin meresap dalam kehidupan seharian termasuklah dalam bidang pendidikan. Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru tindakan dan pemikiran manusia. Murid hari ini akan berhadapan dengan masa depan di mana AI adalah sebahagian daripada kehidupan peribadi dalam profesional mereka. Bagi membentuk generasi murid digital yang beretika dan bertanggungjawab, kami mencadangkan 5 prinsip asas yang perlu diterapkan. Pertama sekali ialah integriti akademik. Murid perlu faham bahawa AI adalah alat sokongan untuk memperkaya pembelajaran dan bukannya berganti kepada pemikiran kritis. Jadi, usaha gigih dan kejujuran dalam tugasan harus sentiasa diperingatkan oleh seseorang murid supaya masalah kebergantungan murid terhadap AI dapat dikurangkan. Kedua ialah keselamatan data dan privasi. Murid mesti dididik tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi mereka dan tidak berkongsi data sensitif dengan platform AI yang tidak disahkan. Akhir sekali ialah tanggungjawab digital. Penggunaan AI juga membawa tanggungjawab moral supaya murid di sekolah sedar bahawa AI tidak boleh digunakan untuk tujuan mendiskriminasi, menyebarkan maklumat-maklumat palsu atau melakukan sebarang bentuk buli cyber. Bagi keselamatan siber dan privasi, arahan yang jelas perlu diberikan untuk menggunakan platform AI yang telah diluluskan oleh pihak sekolah dan kementerian. Pendidikan amat penting untuk mendidik murid agar tidak berkongsi kata laluan atau maklumat akaun mereka. Kami juga melibatkan AI sebagai alat pembelajaran yang boleh menggalakkan murid menggunakan AI untuk projek penyelidikan yang relevan. Selain itu, guru juga memainkan peranan yang sangat penting sebagai fasilitator dan pembimbing yang berpengetahuan tinggi dalam penggunaan AI yang berkesan. Akhir sekali, AI dapat mendorong murid dalam projek kreatif seperti pendanaan seni digital, komposisi muzik dan penulisan cerita dari segi kreativiti dan inovasi. Kesimpulannya, garis panduan ini adalah pelaburan penting untuk memastikan AI digunakan secara positif, bertanggungjawab dan mampan dalam pendidikan. Kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah, ibu bapa dan juga murid adalah kunci kejayaan pelaksanaannya. Kami berharap agar kecerdasan buatan pada masa ini dapat melahirkan generasi murid yang jelek dalam teknologi AI dan mampu menggunakannya secara beretika dan seterusnya menjadi penyumbang kepada pembangunan negara pada masa hadapan. AI selamat, murid cemerlang. Sekian, terima kasih.